Saya mereka kata ustaz, kenapa ceramah ustaz tak sentuh politik? Yang pertama sebab saya tak erti politik. Nanti kalau saya cakap salah, baik saya terus cakap benda yang tahu. Benda tak tahu tu diam sudah. Yang kedua, politik ni bukan pakai selalu. Politik ni pakai bila isytihar bubar parlimen, bubar dua baru pakai, tak bubar lagi tu duduk menang. Yang ketiga, politik ni nak pakai dua garis pangkah je. Takkan itu nak belajar setiap hari. Punya senang pangkah perak habis. Tak pangkah betul, tak boleh pakai. Pibuh kat ruang mengundi pun tanda soal, tak boleh pakai pula. Pilokeh berapa peruk tu tak pakai. Politik jarang kita pakai. Tetapi agama pakai tiap-tiap